saya Muhammad Azhar bin Suhaimi. Saya belajar di Kolej Adelphi Negeri Sembilan, Semandua. Saya ambil bahagian automotif. So hari ni saya nak menerangkan pasal pembelajaran automotif. So kat sini kita tak panggil subjek ataupun apa yang kau belajar kat sekolah tu tak sama lah dengan sini. So jom terangkan. So see you pertama, selamat datang ke video aku. Ucapkan lagi sekali ke latihan SKM tahap kedua, perkhidmatan pembaikan kenderaan ringan di Kolej Adelphi. So jomlah kita tengok apa je 12 unit tu tadi. So kenalan sesi 1, Physical Workshop Housekeeping, dimulakan dengan penjagaan bengkel kenderaan. Pelajar akan belajar menyusun tempat kerja, menjaga kebersihan dan mengirimkan laporan berkala. So macam kau kena lepas sebelum dan selepas anda buat kerja tu, pastikan bengkel kau kemas dengan keadaan bersih dan selamat. View kedua pula, bisiklete engine service. Seterusnya, servis enjin kenderaan termasuk terutamanya hitam, penapis, tali sawat, palang petunjuk dan periksa sistem exhaust. Ketiga pula, kita orang akan belajar bisiklete engine overhauling, iaitu rombak dan rawat. So dalam pembelajaran ini kita akan belajar jalankan ujian mampatan, keluarkan enjin, baik boleh komponen, dalaman dan pasang semula ke dalam kenderaan. Keempat pula, kita akan belajar brake system service, iaitu servis sistem brake, pemeriksaan dan pembukaan sistem brake utama dan brake tangan untuk keselamatan pemanduan. Ini brake depan, ini pula brake belakang. Yang kelima pula, kita akan belajar engine cooling system replacement. Dia akan menggantikan sistem belajar cara menyujukkan enjin. Menyujukkan enjin termasuk radiator, pump air dan thermostat. Yang keenam pula, belajar akan belajar rear front axle rectification, iaitu dia akan buka ganda hadapan dan belakang, periksa diferensial dan tukar bahagian yang rosak. Yang ketiga pula, pelajar akan belajar pasal exhaust system modification. Servis sistem exhaust melibatkan pemeriksaan, penggantian manifold dan muffler serta ujian prestasi exhaust. 8 pula, pelajar akan belajar pasal Physical, Electrical dan Electronic System Service. Seperti di atas ni, wisata ataupun pelajar akan belajar pasal lampu, macam mana lampu berfungsi di dalam kenderaan anda. Untuk CU ke-9, pelajar akan belajar pasal steering, suspension and wheel system, iaitu pemeriksaan dan penggantian komponen steering, suspensi serta penukaran tayar dan rim. So kalau korang tak tahu suspensi tu apa ni? Spring ni, tayar tak ni. CU 10, pelajar akan belajar HVAC, System Rectification. Sistem HVAC ni apa? Dia akan periksa dan baiki sistem pemanas pengendaraan penghawa dingin di dalam kereta. Dia ada dua, satu yang ni yang mesin punya, ada lagi satu yang stop. 11, pelajar akan belajar pasal automatic transmission overhauling, iaitu menguji dan baik pulih transmisi automatik dari membuka unit hingga pemasangan unit kenderaan. Kalau korang tanya automatic transmission tu apa? Gearbox. Ni gearbox. U12, pelajar akan belajar manual transmission overhauling. Hari sekali, baik pulih transmisi manual dan sistem clutch, termasuk ujian fungsi dan pemasangan unit ke dalam kenderaan. Tips-tips yang lebih menarik, korang follow YouTube channel kita orang, iaitu Auto Ranggi. Subscribe, like, comment and share. Share ramai-ramai untuk video seterusnya. Ciao.